Abang-abang pernah tak rasa kereta makin kurang pickup, rasa berat, kuat makan minyak ataupun paling stres, masalah jacking ataupun sentap? Lebih-lebih lagi kalau kereta abang-abang guna CVT macam Honda ataupun Toyota. Jangan biarkan sebab boleh menyebabkan steel belt pada gearbox putus. Bila dah jadi macam tu, memang habis beribu-ringgit untuk baiki. Tapi abang-abang jangan risau, ada penyelesaiannya. Ini dia Voltex. Voltex ni memang sesuai untuk semua jenis kenderaan, tak kira kereta NA, kereta turbo, lama ataupun baru, sedan ataupun SUV, petrol ataupun diesel, lori pun boleh guna. Voltex ni ada dua varian, Voltex biasa untuk kereta bawah 1800cc ke bawah dan Voltex Max pula untuk 2000cc dan ke atas termasuk lori. Macam mana Voltex ni berfungsi? Sebenarnya Voltex ni adalah satu alat untuk membantu mengurangkan beban pada alternator kereta. Alternator ni senang cerita, komponen yang menukarkan tenaga mekanikal dari enjin kepada tenaga elektrik untuk mengecas bateri dan supply semula tenaga elektrik tu pada sistem dalam kereta, contohnya macam radio, lampu dan aircon. Masalahnya sekarang, kalau alternator ni terpaksa kerja keras, enjin pun kena kerja lebih untuk menggerakkan alternator. Ini yang membuatkan penggunaan bahan api jadi tinggi. Dan sebenarnya, itu jugalah sebab kenapa kereta lama makin berat, makin kuat makan minyak. Sebab sistem elektrik dalam kereta tak seimbang, jadi enjin terpaksa bekerja keras untuk menggerakkan alternator. Jadi, bila pakai Voltex ni, ia dapat bantu untuk menstabilkan voltan dalam sistem elektrik kereta. So, hasilnya kereta jadi lebih ringan dan yang paling penting, jimat minyak. Selain tu, masalah jacking dan sentap pun boleh dikurangkan. Terutamanya kalau kereta abang-abang pakai CVT macam Honda dan Toyota. Nak guna Voltex ni mudah je. Cucuk je pada soket pencucuh rokok, start enjin, tengok lampu LED menyala atau tak. Kalau dah menyala, tunggu dalam 15 ke 30 saat baru jalan. Dah matikan enjin, nak cabut boleh, nak biar pun boleh, tak ada masalah. Mudah je. Dah pakai, rasa sendiri perbezaan dia. Dah ramai sebenarnya orang kat luar sana yang guna Voltex dan nampak perubahan. Contohnya, pengguna Honda City ni yang dulu ada masalah jacking atau sentap pada gearbox, lepas guna Voltex, masalah tu hilang. Ada juga tak percaya Voltex ni boleh jimatkan minyak, tapi lepas guna, repeat order. Isi minyak RM50 seminggu, lepas guna Voltex boleh tahan 2 minggu.